Untuk yang kecil macam ni 1000MB dah sangat-sangat laju sebenarnya. Macam aku shoot untuk dekat aku punya iPhone, kalau aku travel ke ataupun aku keluar yang aku nak shoot log, and then aku boleh dapat around 2 jam 30 minit untuk 4K 30 and then lebih kurang 3 jam untuk 4K 24, which is more than enough. Aku tak tahu lah apa aku nak shoot dengan phone aku sampai 3 jam kan. Lepas tu nak pegang pun senang. Kalau shoot dekat phone ni kadang-kadang kalau ada wire ni susah sikit. Ni adalah alloy tau. Dan dia punya connectivity pula ni USB A dekat belakang ni, dan dekat sini adalah USB C. So korang ada type C, korang ada type A macam ni. Maksudnya tak perlulah kabel-kabel yang banyak-banyak kan. Speed up to 1000MB. Bila dia tulis up to ni aku agak skeptical sikit. So aku dah test sendiri. Korang boleh tengok dekat sini aku dah test 4K 20, aku dah 4K 20, aku dah try 4K 30, 4K 60, 4K 120, 8K, 6K. So far memang all supported lah except for 12K. And then untuk transfer data apa semua basically memang sangat-sangat laju. Apa yang dia tulis itu yang korang dapat. Ni senang nak bawa ke mana-mana. Lepas tu korang tak perlukan any kabel. Lepas tu performance dan speed dia pun laju. Boleh guna dekat phone korang. Lepas tu harga dia sangat-sangat murah nak banding dengan kompetitor yang lain. Kalau korang tanya aku, sangat boleh untuk korang beli. Kecil macam ni je. So masuk dalam poket pun macam tak ada.